Okey, jom kita jawab soalan ni. Puan, saya nak tanya pembayaran per keso dalam 1 bulan berapa bagi yang dah ada permit? Sebenarnya orang yang lebih berhak untuk jawab soalan ni adalah pihak per keso. Okey? Cuma saya boleh kongsi apa yang saya tahu. Setiap warga asing yang bekerja secara sah, tak kisahlah dia memegang PLKS ke, expatriate ke apa ke, semua mesti dilindungi di bawah perkeso, yang mana dia ada satu insurans yang kita namakan Skim Bencana Pekerjaan. Sebenarnya skim ni masih baru, tahun 2019 saya ingat lagi. Yang mana peralihan pada masa itu adalah daripada SPPA kepada skim ni. Skim ini adalah satu bentuk perlindungan kepada pekerja asing yang bekerja secara sah. Mana dah tahu masa kerja tu ada kemalangan, ada penyakit dan sebagainya. So, isu caruman ini adalah berkait di antara majikan dan juga perkeso itu sendiri. Immigration dah tak campur. Okey, apa pun dia bergantung kepada tangga gaji lah. Kalau gaji awak rendah 1,000, caruman dia tu tak tinggilah berbanding dengan orang gaji 3,000. So, dia ada jadual dia, ada kadar dia. Kat situ kena semak dekat portal perkeso. Lalang saya buka portal ni, jomlah saya tunjukkan sikit. Itulah dia contoh pendapatan bulanan 2,900. Kita katakanlah dia punya caruman adalah RM36 dan seterusnya. 442 untuk setahun. Apapun, untuk lebih tepat, awak kena tanya perkeso sendiri. Okey? Itu sajalah yang saya boleh bantu. Bye. Assalamualaikum.